Mertua yang ada masalah hati biasanya ada 3 tanda. Pertama sekali adalah suka hati dia saja. Nak sembun, nak sound, dia nak marah sampai memalukan anak menantu di hadapan anak cucu yang lain. Di meja makan kadang depan-depan ni, dia boleh sound, dia marah, dia tak tahulah ya Allah. Pasal apa tak jaga mulut ya? Kadang bila makin berumur patut makin beringat, jaga mulut. Ni anak menantu ni ada hati perasaan. Yang kedua, dia suka sangat bersangka buruk. Kalau anak menantu buat apa kebaikan, dia akan kata, alah ini baik, ada makna ni, bukannya baik sangat dia. Tengok tu, patut hargai kebaikan anak menantu. Yang ketiganya adalah dia susah nak ucap terima kasih. Dia susah nak ucapkan penghargaan. Terima kasih semua. Dia tak ada nak terima kasih. Malah dia anggap bahawa ini semua tanggungjawab anak menantu. Mesti hormat dia, mesti kena bagi apa-apa pada dia. Bukan anggap itu sebagai satu yang patut dihargai. Moga kita dijauhkan daripada sifat-sifat mertua yang seumpama ini. Na'udzubillah.